رجائي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله. ثم الحمد لله. Penonton dan pendengar yang dihormati, marilah kita sama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri segala-galanya kepada kita di segi kemudahan, di segi kesihatan dan sebagainya yang ada pada kita sekarang ni. Wa ilmu kita nampak tak nampak, wa ilmu kita sedar tak sedar, semua tu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah, semua tu Allah Ta'ala bagi kepada kita, beri nikmat kepada kita, maka kita selaku hamba berhak, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku jadi hamba-Nya kita kepada Allah. Sekiranya kita duk guna nikmat Allah Taala tetapi kita tak bersyukur, tak terima kasih kepada Dia, Allah Taala royak kata siapa bersyukur Allah Taala akan tambah lagi, dan siapa kufur Allah Taala akan bagi azab yang sangat pedih. Bersyukur yang sempurna iaitu mulut kita kata alhamdulillah umpamanya, dan hati kita takluk gantung kepada Allah, dan anggota tujuh kita, tikah laku kita, perbuatan kita ikut arahan Allah Subhanahu wa taala suruh. Apa hak Tuhan suruh kita buat, apa hak Tuhan larang kita tinggal. Itu sempurnanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar alhamdulillah tu satu bahagian, satu sudut. Nah, tapi nak sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pendek kata ikut perintah Dia. Nah, kalau kita ngaji lagi tak penama bagi hati, Tuhan wi mata kepada kita. Nah, kita syukur Tuhan wi nikmat mata pada kita. Kita tengok Quran, tengok pita, tengok jalan pergi masjid dan sebagainya tu, ni tanda kita syukur Tuhan wi nikmat mata kepada kita. Kalau kita guna mata tengok benda lain, benda Tuhan larang, tengok benda-benda hak tak molek, hak Tuhan larang, ni tanda kita kufur nikmat mata yang tak ada bagi kepada kita. Khulasahnya pendek kata, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni iaitu kita ikut apa yang Allah Taala perintah kepada kita, dan kita tinggal apa Taala perintah larang kepada kita. Nah, mulu alhamdulillah. Sampai tu kita kata, nah, kita boleh nikmat bangun waktu pagi wasa segar hari ni weh. Orang wasa lega, berani wasa apa jamnya molek. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas bangun pagi pada hari ni ataupun sirah pagi pada hari ni, wasa penipala, wasa serabut gapo, alhamdulillah ala kulli hal. Pendeknya syukur kita kepada Allah. Sebab Tuhan wi kepada kita tiap-tiap benda tu ia ada kebaikan. Wi nikmat. Nah, kita syukur ada kebaikan pada kita. Tuhan wi bala, Tuhan wi sakit demam kepada kita, kita sobat, Tuhan wi kebaikan pada kita.
Sebab hidup kita atas permukaan bumi ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Tuhan uji kita, Tuhan nak cuba kita, Tuhan nak test kita, nak tengok daripada dengan kalian buat kita ni, hak mana amal yang molek. Cuk satanakan tiap kerajaan mana, hak Tuhan ibadah kita tu, semua tu dak ada kebaikan berlaku kalau kita khabar, kalau kita sedar, kalau kita ada ilmu. Nah, sebab tu bab ilmu ni kita kena utamakan. Sebab kadang-kadang kita nak buat tak kena. Kadang kita lagu ni kena buat baik mana? Ya kena mengaji. Nah, apa tu pada malam ni dah. Saya nak kecek bab ngaji sekali lagi. Nah, sebab utamanya kita hidup di atas permukaan bumi ni, kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tak tahu jalan arah kat mana kita nak amal. Nak kerja gapo, nak buat apa muka kita tak reti. Nah, awak tu kita hari ni kita kena belajar ilmu, utama sekali ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni tak banyak. Nah, kita kira mudah-mudah hak-hak atau hak ain tiap-tiap orang kena belajar, kena mengaji tu tak banyak sekali. Nah, seperti mana ciri peracawan kita hari ini dah. Kita kena semaya, rupamanya. Apabila kita kena semaya, yang nak dalam keadaan suci. Nah, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis dan umpamanya. Maka perkara bawah pada belum nak semaya itu, hak airnya, hak najisnya, hak istinja dan sebagainya tu, hak ni sebagai nak wisahkan semaya kita, nak sempurnakan semaya kita, hak ni orang panggil fardu ain. Nah, gapo? Nak alat-alat ilmu-ilmu yang nak menjadi sahkan ibadat kita tu, kita kena mengaji. Gapo hak airnya, hak najisnya, hak hadas kecil lagu mana, hadas besar lagu mana, hak tu. Hak ni fardu ain. Pak kita nak semaya pun tak kena mengaji rukun dia, rukun semaya ada apa. Nah, kita katalah belalah hak makruh. Ada berapa dalam semaya, hak sunat ada berapa? Ada berapa dalam semaya ni? Kita kena reti hak ni. Nah, kita kena reti sebab kita nak semaya. Pak kalau kita nak haji, fardu ibadah haji pula. Kalau kita nak menega, nah kita nak berjual lagu mana, kena mengaji fardu ain. Kalau tak ada nega apa, kalau ada fardu kifayah ya kata-kata. Tak kifayah. Tapi kita nak menega, wajib kita kena mengaji habak menega. Menega besi mana, nak boleh lapo. Siapa Nabi kata, orang menega yang ada amanah, boleh masuk syurga bersama dengan aku. Lepas tu nak ada amanah baik mana, ya kena mengaji. Nah, ada amanah dak, orang ada amanah dak. Kurang timbang kilo, kurang cupok dan sebagainya tu. Orang panggil tak jadi dia tu. Habis tu kena mengaji. Pas kena mengaji dah tu, apa ni, jual taruh mana, nego taruh mana, boleh siapa nisab zakat. Tak tahu dah. Nisab zakat banyak mana. Orang kena mengaji. Nah, pendek kata kita nak buat gapo, nah, hak kita kena buat, hak tu fardu ain bagi kita. Tapi fardu ain hak tiap-tiap orang jatuh, betina, tua, muda, kecil, besar, dia kena belajar hak bab fardu ain, bab semaya ben. Nah, hak nak puasa, kena belajar, kena mengaji. Siapa kita buat amal dengan kita biasa tengok orang, buat dengan tidak ada ilmu, nah, dalam mata zubat tak silap tu mardu dan ditolak. Buat amal dengan tak belajar, buat amal dengan gamuk-gamuk. Walaupun kena, supaya kita nak pegang satu-satu benda tu. Kita nak megang saja, tak ada nak pegang air. Tapi kena kaki air. Terbetul lah. Kita nak pegang kaki air ni, atau nak pegang burung ni. Duk tubir main-main ya, kena kaki burung. Kena burung. Hak tu betul lah. Bak ilmu tak boleh. Bak betul lah kita tengah gamuk-gamuk. Kena supaya ni. Bak masuk waktu kita kata dah. Bak masuk waktu you kena yakin masuk waktu zuhur umpamanya kita kata. Hari ni pika apa mapuh je pun tak ada, gelak pun gelak kita kata. Nah, kena yakin kata masuk dah waktu zuhur. Nah,
Jangan kata, gambar masuk mari tak apa, kita maya dulu. Kalau tak masuk, kita maya mula. Tak boleh. Nah, kena widah tu. Patut tak kedai kata kita masuk tu, alhamdulillah tak apa. Pakai. Patut kedai kita tahu khabar kata, oh tak masuk maya zuhur saat ni. Maya mula tak ada apa. Kata habis waktu lagi tak kena qada. Maya tamam atau maya tunai. Kalau habis waktu kena qada. Nah, tapi jangan ngamuk-ngamuk. Yakin kata masuk syirak. Tak masuk syirak. Tak apa. Nah, sebab tu ibadat kita hari ni, nah, kita kena buat dengan belajar, dengan mengaji. Gapo hak yang kita kena belajar? Hak fardu in di atas kita kena belajar, bab akidah pegangan kita. Nah, bab akidah pegangan kita, bab fiqh, bab tasawuf. Dia mata fardu in tasawuf. Nah, tasawuf kita mesti kenal. Sebab apa? Kalau tidak ada tasawuf, nah, amal banyak sekalipun, kadang-kadang kita bak lekeh orang dalam hati ni. Bak hati, tasawuf ni cara hati. Nah, kadang-kadang kita ni, kita rasa kata kita comel, kita molek. Dah, tu tak kena tu tasawuf tak sel. Orang tasawuf nak kata diri ni tak molek, diri ni tak comel, diri ni jahil. Nah, kita win apa orang tu lebih baik pada kita. Tu comel. Nah, sebab tiap-tiap orang tu bagi kelebihan masing-masing. Dia tak pandai kau ni, dia pandai kau ni. Nah, kadang-kadang setengah orang ni, nah, tak ada banyak ni maya fardu, sunat jaga-jaga. Nah, sunat jaga-jaga, mai fardu dia jagalah. Nah, janggut-janggut pun tak ada nampak sepuh piah tak lekat tu. Tapi orang panggil sam ngawin ni sekolah baik semua. Serga ya. Tapi orang ni subah jubah sama, tapi duk pandai orang lekeh semata. Dalam kampung ni akulah kuat sekali. Ni kena ngaji. Bak tasawuf. Fardu ain dia kena reti. Nah, tu tempat fiqh saya asal ni nah. Fiqh tak banyak kali. Usul pun tak jawab, tak banyak juga. Nah, hak untuk nak pegangnya apa lepas tu nak ngaji hak porok-porok lagi tu tak gapalah tu dah. Tu. Sebab tu kita hari ni, kita kena pentingkan belajar ilmu agama. Dalam kita belajar ilmu agama ni, ya cukup dah. Di segi dunia Tuhan bagi, segi akhirat pun Tuhan bagi. Tapi syarat dalam kita belajar ilmu agama ni kena ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam kita hadis innamal a'malu binniyat, terlebih lagi Imam Nawawi, kitab dia kebanyakan dia bubuh kalau kita hadis innamal a'malu binniyat, buah hadis awal sekali. Cumanya hanya amalan nak hasil nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat kita. Cicai kita taning ni gapo maksud gapo kita belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, ini tazkirah untuk diri saya sendiri, peringatan diri saya sendiri dan kepada penonton dan pendengar sekalian, marilah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita belajar ilmu agama, kalau kita ikhlas, man talabana ilma takaffalallahu lahu birizkihi. Siapa-siapa menuntut ilmu, Allah Taala jamin rezeki dia, raprakan rezeki dia. Patu man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Orang menuntut ilmu ni Allah Taala ampun dosa lepas-lepas mari dah. Tapi syarat sana, syarat kata ilmu tu kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat juga, ilmu, ia ada dua, ilmu munafaat, ilmu tak munafaat. Nak hasil ilmu munafaat ni ada beberapa perkara. Ikhlasnya salah satunya. Yang besar sekali lepas pada ikhlas, iaitu taat kata-kata guru. Jangan, Amir dulu kata, jangan lakuh kepala tok guru. Jangan curi selipar tok guru. Zaman lah ni panggil taat. Jangan sekali-kali lakuh kata-kata tok guru, jangan tak taat. Sebab taat ni punca segala kejayaan. Punca segala kejayaan. Tapi tak taat ni punca segala kebinasaan. Kebinasaan dunia dan juga akhirat. Hak ni hak Nabi takut tu minta ilmu munafaat.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta berlindung daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu tujuan dunia. Ilmu yang tidak ada ta'at. Tapi kalau kira ilmu tak bermanfaat ni, walau pucuk daripada taat, ya heret main kat lain. Fikir dunia, tujuan dunia ke apa, syarah agama untuk dunia dan sebagainya, maka ilmu lagu ni tak bermanfaat. Ada ilmu agama tapi dunia pau main lak hidup dia. Auzubillah min zalik. Sebenarnya dia mau tahu belaka dah. Tapi saya nak buat tazkirah sebagai peringatan saya untuk diri saya sendiri supaya tak saya menjadi galik-galik. Dan kepada penonton dan pendengar dan pelajar-pelajar anak murid saya, wa ilmu pelajar telah duduk mengajar, duduk belajar lagi learning, wa ilmu tu baik gidah, ada duduk kerja, ada duduk mengajar dan sebagainya tu, utamakanlah niat biar betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita ni orang tua, saya nak royak sikit bab-bab belajar. Jadi kadang-kadangnya orang tua kita ni, termasuk semualah, golek ke, orang kampung kita kata asal nak wing ngaji. Asal nak wing ngaji. Nak boleh ngaji. Nak tubik tak royak sepatah ke untuk guru. Masuk ngaji pondok lain. Tak boleh. Tak apa ke mana-mana pun. Saya ngaji situ tak apa. Ngaji pondok lain pun tak apa. Tak boleh lagu tu. Ya tak boleh lagu tu. Orang panggil. Ya kena minta izin menjadi molek dulu. Kalau Tok Guru pergi, pergi tak boleh pergi. Jangan pergi. Tak apa mana-mana pun. Asal ngaji. Saya duduk boleh-boleh kat rumah. Memang tak ada pun nak ngaji. Tapi kita ingat maksud kita belajar. Paumai yang asli, iaitu kita nak bawa agama yang betul dalam kehidupan kita, supaya Allah Ta'ala redha kepada kita, supaya kita klik tempat asal kita, itu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Jangan semata-mata nak anak mengaji ya. Kita kena tengok ilmu yang anak boleh pada satu tempat. Kita tengok ilmu ni boleh pimpin anak kita. Sebab tu kita hari ni ubah pesing. Memangnya anak kita ni dia kena turut ibu bapa. Jangan kita turut anak sangat-sangat. Bukan tak boleh turut asam. Bak ngaji ni, memang tak ada pihak rajin pun. Malah belaka ngaji ni. Hak boleh duduk ngaji sapacuk, boleh khotbah sapacuk Maulana tu duduk dengan sabar. Duduk dengan sabar, duduk dengan teri ustaz, duduk dengan tari orang tua. Duduk dengan doa-doa orang tua. Ibu bapa kena berdoa, ya Allah, aku hantar anakku ngaji tahfiz, ngaji kitab, ngaji pondok sebagainya, ya Allah, biar berjaya ya Allah. Aku nak tupai dia lepas pada aku mati ya Allah. Kita berdoa, kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mana kita tak nak masuk pondok dah. Doa ibu bapa sangat-sangat mustajab. Sebab tu kita hari ni, kita usah ubah daripada asal ngaji mana-mana pun tak apa. Tak apalah ngaji mana pun tak ada apa. Apabila kita ngaji anak kita ngaji satu tempat dah, kita nak beralih satu tempat tu, minta izin menjadi molek. Minta izin menjadi bukan main goyak wi tahu. Minta izin ngawi tahu ni tak jadi. Tak supa. Meminta izin molek kalau Tok Guru kata tak boleh pergi kena duduk sini setahun dua lagi. Harga kena turut. Yang ni tak dengar dah. Pahala tu apa kata tak boleh kau berdoa Allah ni bapa. Takut jadi pengerema tu. Kata kaca-kaca jadi kot lain. Jadi rupa tu hari ni. We royak kat dengar, we anak kita dengar. Ya sudah. Kita kena berdoa. Kita jangan lemah banget. Sebab kita nak hari ni ilmu munafa'at. Ilmu yang pimpin kita, anak kita, keluarga kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bab ilmu ni kita kena belajar. Kalau masyarakat mana, kampung mana, kurang orang mengaji, roh Islam tak ada. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu ni orang panggil roh dan semangat Islam. Dan tia iman. Tia iman. Apa ni ilmu ni tia iman. Kalau iman kita tak ada,
email kita ada tapi tidak ada dasar ilmu, maka kita gagah. Kalau iman kita dasar ilmu, kita usah email naik tinggi, insya-Allah dia gagah. Tak kalau email kita tak dasar ilmu, dia tak gagah. Nah. Sebab email ilmu. Nah. Sebab tu kita ni usah boleh ilmu, dah bukan kata ilmu kita usah lagi lah. Bila ilmu dah tu usah atas email. Sebab apa? Paumai ilmu ni iaitu kita nak beramal, nak berdakwah, nak bersebar. Nabi kata balighuni walau ayah. Mun sampailah daripada aku ni walau satu ayat, kita kerti satu bab, satu pun kita kena ngaji, kena ajar. Nah, sebab ada kelebihan orang yang belajar satu bab, satu ilmu, nah satu bab untuk niat nak amal, nah, dan serta nak hajar orang lain pula. Nah, lebih baik daripada semaya 1000 rakaat. Setengah tak 500 rakaat. Setengah tak 1000 rakaat. Tu kelebihan orang-orang yang belajar serta nak amal, serta lagi pula apa? Untuk nak mengajar, untuk nak sebar. Kalau nak orang kita kata anak kita baik, kata anak nak cup situ, dia akan boleh. Dan kita jangan, saya ada kecek dah panggil dulu, jangan duk kata lafaz kata, kalau ngaji banyak pun tak boleh jadi bapa, kita bukan turunan bapa. Paumai bukan nak jadi bapa. Nah, paumai lah bukan nak jadi bapa, kalau boleh jadi bapa, alhamdulillah. Paumai dah ia nak boleh kita sebar ilmu. Nah, kita tahu sikit, kita amal sikit, kita goyak sikit. Patut nak mati buka mana. Nah, tu. Pas saya pun dia buat lepas license ni pun salah satu jalan saya nak sebar sikit banyak. Nah, walaupun kita kata cara license ni bukan cara Rasulullah. Nah, Rasulullah suruh ke umur-umur. Nah, tak apalah. Tuhan bagi kemudahan lagu ni sikit sebanyak kita mampu buat lagu ni, buat. Nah, mudah-mudahan harap hok masuk dalam telefon mana, hok siapa-siapa masuk dalam pakat chair, pakat puh gi. Nah, mudah dapat dengar sikit sebanyak. Nah, mudah-mudahan dapat manfaat pada diri saya sendiri dan kepada penonton dan pendengar sekalian. Jadi kelebihan orang belajar ilmu agama ni, dia sangat-sangat banyak. Dalam kitab Mutlaq ni ayat juga. Nah, satu jakah orang nak pergi nuntut ilmu ni, pahalanya seperti apa ni? Ibadat setahun. Nah, ibadat setahun. Allah, sejakah. Nah, kita kira lah, kita ambil umur kita kalau kita ngaji hari Jumaat. Ngaji hari Jumaat minggu lah. Daripada umur kita berapa jakah kita kata. Walaupun kita pergi mutu, pergi kereta, pergi sikar umpamanya, kira jakah lah. Kalau 50 jakah, banyak mana ibadat kita. Ya Allah Ta'ala ni, dia nak ibadat hamba ni, dia tak payah sekali. Ibadat pala-pala dengan dia nak banyak-banyak. Nah, tapi hamba sendiri ni kurang dari segi fadail amal, nah kurang dari segi kelebihan, nah maka tak rasa terliu. Sabit tu dakwah yunin fadail amal. Bukan kata masail tak ada. Masail ngajilah kat rumah tu. Sebab apa? Ramai daripada kalangan kita termasuk saya tahu kelebihan tahajud nak bangun tak ke? Kadang-kadang tak tahu terus. Kata boleh pahala gapo. Kadang-kadang tahu. Tapi yang nak kena usaha suku pula dari gagah tu. Nah, usaha keluar dakwah umpamanya, nah usaha payah menekatkan email usaha data email kita tu we nekat. Ilmu tu ada dah, cia ada dah. Usaha we jadi boleh bubuh kapur, cuah kapur tu jadi rumah suti. Nah, kalau bubuh tak ada cia tu tak jadi ke? Nah, bubuh dinding saja cia tak ada duduk sana. Nah, perabung duduk sana. Sebab tu kita hari ni kita usahalah, belajarlah, ngajilah. Nah, hatta anak lah. Dan kita orang tua ni betul anak. Hatta anak ngaji ilmu agama. Nah, supaya kita lepas kita daripada fardu ain anak kita. Kalau anak kita tak lepas fardu ain, samailah kita tak ada hatta ratik ngaji pondok, kita sendiri pun tak hajar, maka kita tak lepas daripada tanggungjawab kita kena taat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Oleh kerana itulah, nah, marilah kita sama-sama hatta anak ngaji agama. Tak kiralah ngaji baik mana pun ngaji pasal
sekolah Arab ke panggil. Sekolah Arab ke apa ataupun pesen pondok, pesen tahfiz. Nah, pesen tahfiz hok pesen mana pun tak ada apalah. Sebab kalau hok tahfiz pun pesen hok semua madrasah tahfiz ya ada. Hak pesen ngajar fardu ain tu ada belaka. Nak pondok nak sekolah tahfiz ya ada belakalah. Bab fardu ain tu insya-Allah. Nah, anak kita ngajar hafiz, ia boleh lepas fardu ain kita juga. Kita pun lepas juga. Nah, marilah kita sama-sama usaha. Dan sikit lagi saya nak royak dah. Tentang ilmu keberkatan ni. Dah. Tanyalah tok guru mana pun dia royak kata jangan langgar tok guru. Barulah ilmu berkat. Jangan langgar tok guru, barulah ilmu berkat. Nah, lepas tu kita mengaji ni, masa mengaji ni jangan fikir dunia. Ada fikir dunia, dia tak masuk dah mengaji. Sabit pun boleh ada orang yang panggil tak pakir. Tak nak fikir apa dulu. Apabila duduk pondok, kita tak nak fikir apa. Ngaji semata. Nah, lah ni tok kaya belaka dah. Tok pakir tak ada. Tok pakir dah tok kaya. Dia mutu belaka ngaji pondok lah ni. Nah, tak apalah tu dah kita kata. Asal hidup mengaji. Nah, jangan lakuh pala-pala tok guru. Sebab apa? Banyak sejak zaman mana pun kalau lakuh pala tok guru, tak taat lah kita kata. Kalau zaman dulu panggil lakuh pala tok guru. Nah, tak taat ni dia tak berjaya ilmu banyak pun walaupun sehari ni apa ni baru-baru ni boleh gitu boleh nampak comel tapi belakang hari nah ia akan habis lisuh ilmu tak berkat ni. Nah, ayat ilmu tak berkat ni dia nak jadi rupa dengan pang kayu ataupun pang pau kita nampak dah. Hok makan kelarah. Nampak daun hijau lah, tak ada nampak apa kena kebun jatuh. Dah. Ada. Rupa tu lah kita nak ilmu tak berkat ni rupa tu. Sebab tu kita sudah maya gapo kita minta lah Tuhan. Nah, minta gapo? Minta ilmu berkat pada kita. Lepas tu Tuhan mencapai dalam hati wasanno kepada mengaji. Nah, Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqnal ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyanal yakin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah hati kami ni. Wasa nak kepada mengaji. Wasa teliyun nak kepada ilmu. Nah, wasa nak ni wasa malas tak hebat. Tak ada semangat sikit habuk dengan ngaji. Allah. Nah, tengok demo pergi ngaji pun tak ada wasa teliyun. Bahkan apa kata pok ngaji pondok, ngaji tahfiz ni sik kayak sangkum dah sikit lagi nak kerja makan tepo. Ayat kacak-kacak. Tak ada Tuhan nak kecek lagu tu. Nah, rasa selagi mana ada nyawa, rezeki ada cerak. Nah, dosa tak ada rezeki, nak mati tu. Selagi mana ada nyawa, Tuhan tak mati cerak kita. Selagi mana ada rezeki, saya tak mati. Kalau selagi mana tak mati, ada rezeki kita. Nah, tu. Apa tu kita hari ni? Nah, atau jiwa kata nak pada mengaji. Rasa tomok kepada ilmu. Lepas tu, minta Tuhan pula dalam kita mengaji tu warzuqnal ikhlas fi dalam ngaji tu ada ikhlas wal amal fi dalam kita beramal hak ngaji tu pun boleh ikhlas juga wan nasra dalam kita berdakwah dalam kita mengajar dalam kita buka pondok dalam kita pegang betul dakwah dapat betul ke apa boleh ikhlas ke ya Allah ngaji ikhlas beramal dengan ikhlas berdakwah dengan ikhlas sampai bila tu hatta ya'tiyana laki sehingga datang akan kami oleh kami akan kami boleh mati. Yakin mati. Sebab apa? Nak orang mati, dia akan yakin. Apabila pejam mata, dia akan nampak. Orang kata tak semaya, gini. Dia akan nampak, yakin sikit ada. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami nampak dah, kami dengar dah. Nah, hatta kami kelik dunia ni, na'mal salihan, amal salih ya Allah. Inna mungkin sunnah kami yakin dah ya Allah. Tapi yakin pada hari itu nak apa tak boleh dah. Kita hari ni kita kena yakin learning. Orang buat kerja agama tak ikhlas gini. Kalau ikhlas gini. Orang belajar dengan ilmu, dengan taat, dengan ilmu manfaat dia dapat gini. Kalau ngaji dengan tak taat, dia akan boleh balas tu.
Kalau kita nanti nak yakin di akhirat esok, lepas pada mati, tak nak pakai apa dah. Tiaklah putih mata tak kata hatta klik orang dah. Nah, nanti sesalah di akhirat esok. Sebab tu kita ada lagi umur yang Allah taruh lagi tahun muka bumi hari ini, kita buat ibadat menjadi betul, buat menjadi ikhlas, buat dengan kerana Allah. Mudah-mudahan ibadat kita buat Allah Taala terima dan kesilapan yang lepas Allah Taala ampuni dosa kita dan kita bertaubatnya dan kita buat amal baik-baiknya. Sabana innal hasana tiyuzhibun sayyiat. Amal baik ni dilinyak dihapuskan amalan jahat. Dah. Sebab dengan amalan supaya kita mari semaya jaga satu jaga wajib ke ataupun ada satu riwayat hadis dia kata siapa-siapa kata subhanallah Allah Taala ampun dosa kita 20 dosa 20 kejahatan dan darajat pahala pada kita 20. Sekali kata subhanallah. Kau ni riwayat lain. Riwayat satu riwayat lain. Allahu Akbar tu Allah Ta'ala ampun dosa kita 20 dosa. 20 kejahatan. Akad darajat. Pahala kepada kita 20 pula. Sikit-sikit je kata. Boleh pahala banyak. Tapi nak ayat kata. Sahabat Nabi kata. Itu tak ada orang masuk. Ada hadis lain pula. Itu tak ada orang masuk neraka sekabut. Nah. Bakal masuk surga belakang muka. Maka Nabi jawab kata. Hanya memang. Ya pahala banyak pada itu. Tapi. Dengan rahmat Tuhan tu, orang panggil kata dengan nikmat Tuhan bagi pada kita tu, kita tak bersyukur, kita tak terima kasih. Dengan sebab rahmat lagu tu lah, dengan kita tak syukur tu lah, ibadat yang banyak sekalipun, dia akan habis lenyap juga. Sebab tu kita kena bersyukur, kita kena ikhlas, buat ibadat biar betul. InsyaAllah, ibadat kita, pahala kita akan mengatasi kejahatan kita. Nah, mengatasi daripada masa Isa Ibn Abbas ayat kata, sekiranya sebesar zarah, sebesar butir lengur lah kita kata, sebesar butir lengur, berat sebelah kebajikan di nacak akhirat esok di mizan, wajib syurga. Tapi sebesar butir zarah, sebesar butir lengur, berat sebelah jahatan, wajib neraka. Nah, apa tu kita kena buat lah. Nah, sebab tu saya kata kita hidup di dunia ni, kita kena bersyukur, kita kena bersabar, kita buat amal dengan betul dengan ngaji, serta ikhlas, cukup dah kita. Nah, banyak lagi. Tapi orang panggil asah-asah benar-benar balas ni, dah kena ada lah ikhlasnya, buat amal dengan kenanya, dah syukurnya, dah. Tu orang panggil kata benar-benar balas ni tu orang panggil asah. Banyak lagi. Cara amalan nak habis dengan ria, dengan gapo, dengan buat kena kau orang fitnah orang walaupun banyak lagu mana pun habis gak pahala. Tu kita nak ngaji syukur dah. Malam ni bukan saya apa ni tiap-tiap malam Rabu ni kita bukan majlis mengajar, muzakarah, tazkirah, peringatan. Semua dia mau tahu belaka dah sebab tazkirah ni peringatan. Hak pendengar kerti belaka dah. Bukan panah pada saya lagi. Ceramah-ceramah tapi saya pun bukan kata mana tapi untuk nasihat wa tawasau bil haq. Nah, untuk nak pesan dah saya dengar klik ada boleh mikir, boleh buat itu sebagainya. Nah, apa tu marilah kita sama-sama insaf. Hak Tuhan ada umur kita lagi ni sama-sama mikirlah. Nah, kalau kita tak sempat nak anak kita ngaji anak tak ada besar-besar belaka dah. Nah, cucu pula. Cicit pula. Biar dapat belajar ilmu agama. Jangan mati dia, mati kita, mati anak, mati cucu, keadaan tak pandai fardu ain. Na'udzubillahi min zalik. Maka terlepaslah dosa kita dengan Allah Ta'ala. Nah, anak kita kalau tak akhir balik, tak dosa lagi. Nah, apabila akhir balik, dia tak mengaji tambah. Lebih pandai pakai terus. Tak mengaji kerja. Duk pakai orang tua kata kacang ngaji boleh di baba. Rupa tu pada punah sungguh lah. Dah, punah bila? Akhirat esok. Tepat yakin yakin sungguh. Dah, habis tu dah saya nasihat untuk diri saya sendiri dah kepada penonton pendengar pakat sama-sama ambil mikir, sama-sama kita beramal. Mudah-mudahan saya pun dapat manfaat, penonton pendengar pun manfaat juga. Apa yang comel, apa yang molek itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang tak comel, apa yang tak molek, tutur kata yang kasar itu adalah daripada nafsu kejahilan saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي